Assalamualaikum adik-adik. Jom cuba jawab soalan berikut. Antara yang berikut, yang manakah perkara yang tidak membatalkan solat? Alif, bercakap dengan sengaja. Ba, meninggalkan rukun solat. Jim, makan dengan sengaja. Dal, masuk waktu solat. Letakkan jawapan adik-adik di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum.